Pernahkah anda terfikir, kenapa kawan di sebelah anda rancak menaikkan ikan demi ikan, sedangkan anda asyik mengeluh melihat hujung joran yang kembali lurus selepas satu rentapan yang sangat ganas? Anda pakai umpan yang sama, anda baling di kawasan yang sama. Malah, kekuatan tali dan joran anda jauh lebih mahal dan moden daripada kawan anda. Bunyi macam tidak masuk akal, bukan? Hari ini, saya akan kongsikan satu kebenaran yang agak pahit untuk ditelan oleh ramai pemancing tegar. Kebenaran yang melanggar segala petua nenek moyang yang kita dengar sejak kita mula pegang joran buluh lagi. Jika anda selalu berhadapan dengan masalah ikan rabut atau lucut selepas satu sambaran yang padu, jawapannya bukan pada nasib malang anda. Jawapannya ada pada saiz mata kail yang sedang terikat di hujung perambut anda sekarang. Dalam video ini, saya akan bongkarkan kenapa mata kail anda adalah musuh dalam selimut. Cuba beritahu saya di ruangan komen berapa ekor ikan monster yang sudah terlepas dari tangan anda bulan ini sahaja. Isu ikan rabut atau lucut ini adalah satu mimpi ngeri yang paling ditakuti oleh semua pemancing di seluruh dunia. Bayangkan masa, wang ringgit dan tenaga yang sudah kita habiskan. Beli umpan mahal, pandu kereta beratus kilometer, tahan nyamuk dan pacat di tepi sungai, semata-mata untuk merasai satu tarikan. Tapi bila tarikan itu datang, ia berakhir dengan kekecewaan yang amat sangat. Kenapa topik ini sangat penting? Sebab majoriti pemancing kita masih terbelenggu dengan satu kepercayaan lama yang berbunyi begini. Nak ikan besar, kena pakai mata kail besar. Ayat ini sudah menjadi satu mantera suci setiap kali kita melangkah masuk ke kedai pancing. Kita secara automatik akan membeli mata kail besar ais gergasi dengan harapan ikan idaman akan sangkut dengan kukuh. Kita buat benda yang sama, berulang-ulang kali selama berpuluh tahun dan kita terus terkejut kenapa ikan masih boleh terlepas. Mari kita pecahkan mitos ini satu persatu. Mari kita mulakan dengan satu bayangan situasi yang saya pasti semua orang pernah alami. Anda bangun seawal pukul 5 pagi. Embun masih jantan di hujung daun dan angin pagi terasa sejuk menggigit tulang. Anda tiba di lubuk rahsia yang airnya tenang seperti cermin. Anda cangkukkan umpan hidup yang paling cantik, lalu membuat balingan jauh ke tengah sungai. Anda letak joran pada pancang, duduk selesa di atas kerusi lipat sambil menghirup kopi panas. Suasana sangat sunyi. Tiba-tiba, hujung joran anda melentur dengan sangat tajam. Mesin pancing menjerit nyaring memecah kesunyian. Adrenalin anda naik mendadak. Anda capai joran, beri sedikit masa dan anda sentap sekuat tenaga. Terasa berat yang amat sangat di hujung sana. Ikan melawan dengan ganas. Tali tegang bagai nak putus. Namun belum sempat ikan menampakkan muka, tiba-tiba, zap! Tali menjadi kendur. Ikan sudah lucut. Anda terkedu memandang air. Anda mula menyalahkan nasib, menyumpah ikan dan merungut tentang tali. Tetapi, pernahkah anda periksa saiz mata kail yang anda gunakan pada pagi itu? Di situlah selalunya bermula segala kesilapan yang tidak kita sedari. Pemancing memang terkenal dengan sikap suka mencari alasan apabila ikan terlepas. Kita panggil ia sebagai satu seni menenangkan hati sendiri yang lara. Ada yang kata tali tidak cukup tegang. Ada yang kata joran terlalu keras. Ada pula yang menyalahkan cara simpulan perambut yang kononnya tidak kemas. Malah yang lebih melucukan, ada yang menyalahkan bunyi bising rakan di sebelah yang membuatkan ikan terkejut lalu melepaskan umpan. Kita kaji segala sudut teknikal dari mesin sehinggalah ke hujung joran. Tetapi anehnya, kita jarang sekali merenung dan mempersoalkan sekeping besi kecil yang sebenarnya bertugas untuk mencengkam mulut ikan tersebut. Besi kecil itulah yang dipanggil mata kail. Hakikatnya, mata kail adalah satu-satunya titik pertemuan dan penyambung nyawa antara kita dan ikan di dalam air. Jika mata kail itu tidak bersaiz tepat, walau sebaik manapun jenama mesin pancing anda atau semahal manapun joran anda, ikan
tetap akan tersenyum sinis sambil berenang pergi meninggalkan anda dalam kekecewaan. Sekarang mari kita sentuh tentang satu mitos yang paling popular dan paling susah untuk dibuang dari kepala pemancing kita. Mitos yang mengatakan mata kail besar dicipta khas untuk menangkap ikan bersaiz raksasa. Kepercayaan ini sangat tebal bersarang di minda kita. Setiap kali kita sasarkan ikan patin bersaiz belasan kilogram atau ikan siakap merah di lautan, kita secara automatik akan mencari mata kail yang saiznya sebesar ibu jari tangan. Kita beranggapan bahawa mata kail yang besar dan tebal ini mempunyai cengkaman yang lebih kuat dan mustahil untuk bengkok atau patah. Memang betul ia sukar untuk bengkok. Tetapi, mari kita berfikir secara logik dan saintifik sejenak. Mata kail yang besar datang dengan ketebalan dawai yang jauh lebih besar. Semakin tebal dawai mata kail tersebut, semakin tumpul daya tembusannya jika dibandingkan dengan mata kail yang berdawai halus. Inilah hakikat fizik yang selalu diabaikan oleh pemancing otai dan juga pemancing baru. Untuk memahami isu ini dengan lebih mendalam, kita perlu melihat kepada hukum fizik ringkas mengenai daya tembusan. Bayangkan, anda cuba memaku sekeping papan kayu. Anda ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah paku halus yang tajam. Pilihan kedua adalah sebatang besi konkrit yang tebal dan tumpul. Walaupun anda menggunakan tukul yang sama berat, paku halus akan menembusi kayu itu dengan sangat mudah. Besi konkrit pula hanya akan merosakkan permukaan kayu dan melantun kembali. Begitulah juga halnya dengan mata kail. Mata kail yang terlalu besar dan tebal memerlukan daya sentapan yang teramat kuat untuk ia mampu menembusi bahagian mulut ikan yang keras. Jika anda menggunakan mata kail yang terlampau besar, mata kail tersebut sebenarnya tidak menembusi mulut ikan sepenuhnya semasa anda menyentap. Ia mungkin hanya tersangkut sedikit di hujung kulit bibir. Apabila ikan mula menggelupur dan melawan arus, mata kail yang tidak tertanam kemas ini akan sangat mudah terlucut keluar dari mulutnya. Perkara ini membawa kita kepada elemen yang seterusnya, iaitu kekuatan dan aksi joran anda. Hubungan antara saiz mata kail dan joran adalah ibarat irama dan lagu. Jika anda menggunakan mata kail bersaiz gergasi yang berdawai tebal, anda wajib dipadankan dengan joran yang sangat keras, beraksi pantas dan tali yang tiada regangan. Kenapa? Supaya apabila anda membuat sentapan, segala tenaga dari tangan anda dapat dipindahkan terus ke hujung mata kail untuk memaksanya menembusi tulang rahang ikan. Tetapi apa yang selalu berlaku di kolam pancing atau sungai adalah sebaliknya. Ramai pemancing menggunakan joran yang lembut atau beraksi sederhana kerana ingin merasai keseronokan ketika melawan ikan. Apabila mereka menggunakan joran lembut bersama mata kail besar, tenaga sentapan itu akan diserap oleh kelenturan joran. Mata kail tidak menerima daya yang cukup untuk menembusi mulut ikan. Hasilnya, ikan melawan seketika dan kemudian tali kembali kendur membiarkan anda menepuk dahi. Jadi, adakah ini bermakna kita wajib beralih kepada mata kail yang bersaiz sangat kecil? Nanti dahulu, jangan bertindak melulu. Menggunakan mata kail yang terlampau kecil juga mempunyai risiko dan padah yang tersendiri. Memang tidak dinafikan, mata kail kecil sangat tajam dan mudah menembusi mulut ikan walau dengan hanya sedikit sentapan ringan. Itulah sebabnya ramai pemancing yang memburu ikan cermat dan pemalu sangat gemar menggunakan mata kail halus. Umpan juga nampak lebih semula jadi di dalam air. Tetapi, anda perlu bersedia berdepan dengan masalah lain yang sama menyakitkan hati. Apabila anda berjaya menipu ikan bersaiz besar dengan mata kail kecil, cabaran sebenar baru bermula. Mata kail kecil tidak mempunyai bukaan atau jarak cengkaman yang cukup luas
untuk memeluk daging mulut ikan yang tebal. Ia hanya akan mencangkuk sedikit isi atau kulit nipis di bahagian bibir ikan tersebut. Bayangkan situasi ini. Anda berjaya mengail seekor ikan pari yang besar menggunakan mata kail bersaiz kecil. Mata kail itu tembus dengan cantik di tepi bibirnya yang nipis. Anda mula mengepam joran. Ikan pari itu merentap ke dasar menggunakan berat badannya dan rintangan air. Tekanan yang terhasil pada titik kecil di mana mata kail itu tertanam adalah sangat luar biasa besarnya. Kerana mata kail itu terlalu kecil, ia tidak dapat menyebarkan tekanan tersebut ke kawasan daging yang lebih luas. Akhirnya, apa yang berlaku? Mata kail itu bertindak seperti pisau pembedahan. Ia akan merobek dan mengoyakkan bibir atau isi mulut ikan tersebut sedikit demi sedikit semasa pertarungan berlangsung. Semakin lama anda melawan ikan, semakin besar lubang koyakan itu menjadi, dan apabila ikan membuat satu pusingan tajam atau menggelengkan kepalanya di permukaan air, mata kail itu akan melucut keluar dengan mudah melalui lubang yang sudah terkoyak tadi. Rabut lagi. Satu lagi faktor kritikal mengapa saiz mata kail memainkan peranan besar adalah cara ia mempengaruhi pergerakan umpan anda. Umpan yang baik adalah umpan yang nampak seolah-olah ia hidup bebas di dalam air tanpa ada sebarang benda asing yang melekat padanya. Mari ambil contoh penggunaan umpan hidup seperti anak ikan, udang atau cengkerik. Jika anda mencangkukkan mata kail bersaiz besar dan berat pada seekor udang hidup yang kecil, udang itu akan mati dalam masa yang sangat singkat kerana badannya ditembusi besi yang besar. Lebih teruk lagi, berat mata kail itu akan mengheret udang tersebut tenggelam seperti batu dan menjadikannya kaku di dasar. Ikan pemangsa tidak bodoh. Mereka mempunyai deria yang sangat tajam untuk mengesan mangsa yang cedera secara semula. Jadi berbanding mangsa yang kelihatan kaku dan janggal, mata kail yang salah saiz akan membunuh potensi umpan anda sebelum ikan sempat mendekatinya. Ikan di perairan yang kerap dipancing oleh manusia biasanya sangat berhati-hati. Kita gelar ikan-ikan ini sebagai ikan sekolah kerana mereka sudah pandai belajar dari kesilapan kawan-kawan mereka yang sudah masuk ke dalam kuali. Apabila ikan jenis ini menghampiri umpan, mereka tidak akan terus menelan. Mereka akan kemam atau hisap umpan itu sedikit dahulu untuk merasa teksturnya. Jika anda menggunakan mata kail yang terlalu besar, benda pertama yang akan disentuh oleh bibir ikan tersebut adalah ketulan besi yang keras dan berat. Sebaik sahaja mereka merasa kejanggalan besi tersebut, dalam masa 1/100 saat, mereka akan meludah atau menyembur umpan itu keluar kembali dengan pantas. Anda di atas tebing hanya akan nampak hujung joran mengangguk sekali sebelum ia kembali diam membisu selamanya. Saiz mata kail yang tepat akan tersorok kemas di dalam umpan, membenarkan ikan menelan umpan dengan penuh yakin tanpa rasa curiga. Mari kita mendalami sedikit tentang anatomi atau bentuk mulut ikan, kerana ini sangat penting dalam pemilihan saiz mata kail. Setiap jenis ikan diciptakan dengan struktur mulut yang berbeza-beza. Ada kumpulan ikan yang mempunyai mulut dan rahang yang sangat keras, dipenuhi dengan plat bertulang dan gigi yang tajam. Contoh terbaik adalah ikan siakap, ikan kerapu dan ikan tarpon. Mulut mereka direka untuk menghancurkan cengkerang ketam atau tulang ikan lain. Untuk ikan berjenis mulut tulang begini, jika anda menggunakan mata kail yang bersaiz kecil dan sempit bukaannya, mata kail itu tidak akan mampu mencari ruang daging yang lembut untuk menembus. Ia akan tergelincir di atas permukaan tulang rahang semasa anda menyentap. Di sinilah anda perlukan saiz mata kail yang sederhana besar tetapi tajam, dengan bukaan yang cukup luas untuk memeluk keseluruhan rahang keras tersebut dari luar ke dalam. Sebaliknya, kita lihat pula pada kumpulan ikan yang mempunyai
mulut berbibir tebal, lembut dan berdaging, ikan patin, ikan rohu, ikan kelah dan pelbagai jenis ikan karp air tawar tergolong dalam kategori ini. Mulut mereka seperti penyedut hampagas, dibina untuk menyedut makanan dari dasar berdebu. Jika anda menyasarkan ikan jenis ini, penggunaan mata kail yang terlalu besar dan berat sangatlah tidak sesuai. Mata kail besar akan menyukarkan mereka untuk menyedut umpan masuk ke dalam rongga mulut. Untuk ikan berbibir lembut begini, saiz mata kail yang ideal adalah saiz yang agak kecil tetapi mempunyai ketebalan dawai yang kukuh. Mata kail kecil ini akan mudah disedut bersama umpan dan apabila ia menembusi bibir mereka yang berdaging tebal, ia akan memegang isi tersebut dengan sangat erat. Kuncinya di sini adalah memahami bentuk mulut mangsa yang anda sedang buru pada hari tersebut. Satu lagi perkara yang selalu disalah erti oleh pemancing adalah masa yang sesuai untuk membuat sentapan. Tahu tak anda bahawa saiz mata kail menentukan bila anda patut menyentap joran? Ini adalah satu fakta menarik yang jarang dibincangkan di kedai kopi tepi kolam pancing. Jika anda terpaksa menggunakan mata kail yang bersaiz sedikit besar, sama ada kerana umpan anda besar atau sasaran ikan anda perlukan kekuatan ekstra, anda wajib mengubah gaya memancing anda. Anda tidak boleh terus menyentap dengan gopoh sebaik sahaja joran melentur atau pelampung tenggelam. Mata kail besar perlukan masa yang lebih lama untuk dikemam sepenuhnya masuk ke dalam mulut ikan. Anda perlu memberi ruang beberapa saat. Membiarkan ikan membawa lari umpan tersebut seketika. Menelan sedikit, barulah anda menyentap. Kesabaran adalah kunci utama di sini. Tetapi, bagaimana pula jika anda memancing menggunakan saiz mata kail yang kecil? Jika mata kail anda kecil, taktiknya adalah 100% berbeza. Anda tidak boleh menunggu terlampau lama. Apabila ikan menyambar umpan bermata kail kecil, mereka akan terus menelan umpan tersebut melepasi rongga mulut, terus masuk ke dalam tekak atau perut dalam masa yang sangat pantas. Jika anda lambat menyentap mata kail kecil, itu akan tersangkut jauh di dalam usus ikan. Walaupun nampak macam bagus, kerana ikan tidak terlepas, ia sebenarnya satu masalah besar. Tali perambut anda akan mudah tergeser dan putus akibat terkena gigi atau plat keras di bahagian tekak ikan. Selain itu, jika anda berniat untuk melepaskan semula ikan tersebut ke dalam air untuk tujuan pemeliharaan, mata kail yang tertelan ke dalam perut akan mendatangkan kecederaan maut kepada ikan tersebut. Jadi, saiz mata kail benar-benar mengawal refleks tangan anda. Saya mahu menyentuh satu bab khusus tentang jarak antara mata hujung yang tajam dan batang lurus mata kail tersebut. Jarak ini dikenali sebagai bukaan atau gap dalam bahasa Inggeris. Bukaan mata kail adalah aspek yang sama penting. Dengan saiz keseluruhannya, ramai orang guna mata kail yang saiznya nampak ngam. Tapi apabila mereka cangkuk umpan hirisan ikan atau ketulan daging yang tebal, bukaan mata kail itu tertutup sepenuhnya oleh umpan. Hujung tajam mata kail tersembunyi jauh di dalam daging umpan. Apabila ikan menggigit dan anda menyentap joran, hujung tajam itu tidak dapat keluar mencari kulit mulut ikan. Ia hanya tersangkut di dalam umpan anda sendiri. Anda ingat anda tidak kena nasib baik hari itu. Tapi sebenarnya ikan berjaya mencuri umpan anda tanpa ada peluang sedetik pun. Untuk mata kail, itu menjalankan tugasnya. Pastikan sentiasa ada ruang bukaan yang terdedah selepas umpan dicangkuk. Bagi anda yang memancing di dasar pada waktu malam, senarionya menjadi lebih mencabar. Anda duduk dalam gelap, pasang loceng pada hujung joran dan menunggu sambil berbual dengan rakan. Apabila loceng berbunyi, anda selalunya akan tergesa-gesa melompat dari kerusi dan terus menyentap dalam keadaan mamai. Untuk teknik pancingan dasar begini, inovasi mata kail bulat telah mengubah segalanya. Mata kail bulat direka supaya bentuknya berpusing ke dalam.
Ia tidak perlukan sentapan ganas dari anda. Apabila ikan makan umpan dan berenang, lari, saiz mata kail bulat yang padan dengan mulut ikan akan secara automatik tergelincir ke penjuru bibir dan mencangkuk dirinya sendiri. Tetapi, syarat utamanya tetap sama. Saiznya mesti tepat. Jika mata kail bulat itu terlalu besar, ia tidak akan muat untuk masuk ke dalam mulut ikan pada mulanya. Jika terlalu kecil, ia tidak akan mempunyai ruang untuk mengunci penjuru bibir. Bagaimana pula dengan peminat pancingan gewang atau gewang tiruan? Pemancing gewang juga selalu melakukan kesilapan besar yang sama. Kita selalu beli gewang mahal di kedai, tapi apabila sampai di rumah, kita buka mata kail asal dan tukar dengan mata kail 3 serangkai yang jauh lebih besar dan tebal. Kononnya, mata kail asal itu terlalu nipis dan takut dikerjakan oleh sang toman atau siakap batu. Tahukah anda apa yang anda baru sahaja lakukan? Anda telah mematikan aksi gewang tersebut sepenuhnya. Gewang direka bentuk oleh jurutera dengan keseimbangan berat yang sangat terperinci. Menukar saiz mata kail kepada yang lebih berat akan membuatkan gewang yang asalnya timbul menjadi tenggelam. Gewang yang asalnya bergoyang lincah akan menjadi kaku seperti kayu reput di dalam air. Walaupun mata kail anda kini kuat seperti rantai kapal, ia tidak berguna jika tiada seekor ikan pun sudu memandang gewang yang hilang seri itu. Jadi, di mana titik keseimbangannya? Rahsia paling besar dalam memilih saiz mata kail bukanlah memadankannya dengan saiz ikan impian anda semata-mata. Sebaliknya, memadankannya dengan saiz umpan yang anda gunakan pada ketika itu. Jika anda menggunakan cengkerik atau ulat rotan, pakailah mata kail bersaiz halus yang ngam-ngam boleh menampung umpan tersebut tanpa memusnahkan badannya. Jika anda menggunakan umpan anak ikan pelaga, gunakan mata kail yang selesa disembunyikan di bahagian belakang anak ikan itu tanpa mengganggu cara ia berenang. Umpan adalah kunci persembahan. Apabila umpan disajikan dengan sempurna menggunakan mata kail yang bersaiz tepat, ikan bersaiz raksasa sekalipun akan menelannya tanpa ragu-ragu. Biar mata kail itu nampak kecil sedikit, asalkan ia masuk penuh ke dalam mulut dan mencangkuk kukuh di tempat yang betul. Satu petua yang selalu saya kongsikan adalah lebih baik mengutamakan ketajaman berbanding saiz. Mata kail bersaiz sederhana yang dijaga ketajamannya, seperti pisau cukur, akan sentiasa menewaskan mata kail gergasi yang berkarat dan tumpul. Ramai antara kita suka menyimpan mata kail lama dalam kotak pancing bercampur-campur sehingga berbulan-bulan lamanya. Hujungnya sudah tumpul akibat bergeser sesama sendiri. Malah ada yang sumbing kerana pernah tersangkut pada batu di dasar sungai. Apabila kita pakai balik, kita mengharapkan keajaiban berlaku. Mulai hari ini, setiap kali sebelum anda membuat balingan pertama, cuba asah hujung mata kail itu pada kuku ibu jari anda. Jika ia meluncur atau tergelincir di atas kuku anda tanpa tersangkut, buang terus mata kail itu. Ia sudah tumpul dan tidak layak digunakan. Mata kail yang betul-betul tajam akan terus mencengkam permukaan kuku walau dengan hanya sedikit sentuhan perlahan. Kita juga mesti bercakap tentang peranan tali pancing dalam isu ini. Jika anda penggemar tali nilon atau monofilament, anda mesti faham sifat tali ini yang mempunyai regangan seperti getah. Apabila anda menggunakan tali nilon yang tebal bersama mata kail yang bersaiz besar, gabungan ini adalah resepi kepada kegagalan. Semasa anda menyentap joran dari jauh, sifat getah pada tali nilon itu akan menyerap lebih separuh daripada kekuatan tarikan tangan anda. Tenaga yang sampai ke hujung mata kail besar itu menjadi terlampau lemah untuk membedah rahang ikan. Hasilnya, sambaran awal memang terasa sangat ganas kerana ikan terkejut, tapi tak lama kemudian ikan akan membuka mulut, meludah mata kail itu keluar dan meninggalkan anda dengan tali yang longgar. Jika anda terpaksa menggunakan mata kail besar,
atas sebab-sebab tertentu, pastikan anda padankan ia dengan tali sulam yang tiada regangan. Akhir sekali, kita perlu tepuk dada dan tanya selera tentang ego kita sendiri sebagai seorang pemancing lelaki. Seringkali kita malu untuk menggunakan mata kail yang kecil kerana takut diejek oleh rakan-rakan di sebelah. Kita takut diketawakan dan dituduh mahu memancing anak ikan puyuh di kolam komersial. Ego inilah yang selalu merosakkan hari pancingan kita. Kita pakai mata kail bersaiz gajah, duduk berjam-jam menghalau lalat, manakala kawan di sebelah yang menggunakan mata kail kecil tapi tajam tidak menang tangan menaikkan ikan demi ikan. Buang ego anda jauh-jauh ke dalam semak. Jadilah seorang pemancing yang bijak membaca situasi, menganalisa sasaran dan sanggup menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Cuba kecilkan sedikit saiz mata kail anda pada trip memancing yang akan datang. Anda pasti akan terkejut melihat betapa banyaknya jumlah sambaran yang berjaya didaratkan berbanding sebelum ini. Kesimpulannya, episod duka ikan rabut dan lucut selepas satu tarikan ganas bukanlah selalu berpunca daripada badi, nasib malang atau sumpahan makhluk halus di sungai. Ia berbalik kepada sains asas memancing iaitu keseimbangan antara saiz mata kail, ketebalan dawai, kekuatan sentapan dan padanan yang betul dengan jenis umpan serta mulut ikan. Detik paling penting dalam hobi kita ini adalah saat pertama hujung besi itu menyentuh kulit ikan. Jika mata kail anda terlalu besar untuk umpan atau terlalu tebal untuk menembus rahang, anda telah tewas sebelum pertarungan sebenar bermula. Mulai hari ini, setiap kali anda buka kotak alatan pancing, renung kembali mata kail tersebut. Tanya diri anda, adakah saiz ini benar-benar sesuai atau anda sekadar mengikut buta-buta petua otai yang sudah lapuk? Mengubah sekeping besi kecil di hujung perambut, anda mampu menukarkan hari yang membosankan menjadi satu memori tarikan yang akan anda ceritakan kepada cucu cicit kelak. Terima kasih yang tidak terhingga kerana sudi meluangkan masa menonton analisis mendalam ini sehingga ke titik akhir. Jika anda belajar sesuatu yang baru dan bermanfaat hari ini, saya sangat hargai jika anda dapat menekan butang langgan, tinggalkan tanda suka dan kongsikan video ini kepada rakan komplot pancing anda yang selalu kumpau. Sebelum kita berpisah, saya ada satu soalan untuk anda bincangkan di bawah. Apakah jenis ikan terbesar yang pernah lucut dari joran anda? Dan pada waktu itu, berapakah saiz mata kail yang anda gunakan? Jom kongsikan cerita duka anda di ruangan komen.